the architect, okay, the planner, the designer, okay. Saya di BE ni semua adalah ni. Okay, isu yang saya sangat sayangi. Sebelum tu saya nak panggil saya punya mentor TY untuk datang. TY kau. You cerita dulu lah. Tak apa, you dulu. Okay. This is TY. Thank you. Tengok ada gambar ni. Oh. Okay, tinggal kat tengah kau. Tengah. Mana? Ganti kamera. Tengah. Okay, siapa ada kamera bantu saya ambil gambar. Okay, ni Bukan. Dah. Cerita apa? Cerita lah apa-apa. Dia dah cerita banyak benda. Nak cerita Cerita tak apa? pada start. Dari start. Tak boleh lah. Mana you suruh Nak nangis. buat BE semua tu? Nangis. Sambil nangis sambil cerita. Sayang dia cepat. Okay, sorry. Sebenarnya bila announce RCCA tu belum lagi menangis sebenarnya. Sebab kita orang terkejut. Jadi gambar yang make up ni sepatutnya photoshoot nak jadi RCCA bulan depan. Jadi kita orang buatlah photoshoot lepas closing. Mana tahu semalam dah keluar poster. So photoshoot ni untuk gambar company lah kot kan. But anyway, lepas kita terima gambar tu, I cakap dengan Chris Bong, ini AI ke? Kan, lepas tu call TY pun maksudnya belum bersedia. Jadi sebenarnya bila berdiri depan ni kan, barulah tiba-tiba bukanlah nak menangis, tapi bila fikir balik kat mana kita orang bermula dulu. Kita ingat balik bila kita dah sampai sini, perjalanan yang kita bermula dulu tu. Perjalanan yang datang meeting dalam keadaan yang tak ada siapa-siapa, you know. Kita pun tak tahu kita boleh buat ke tak boleh buat bisnes ni. Kita tengah tak ada duit, ada harapan ke tak kita datang ke BE ni, berapa jauh kita boleh sampai dalam bisnes ni. Kita tak tahu pun semua tu. Tapi kita dalam keadaan kita sebenarnya mencari duit dan survive. Tapi yang lebih penting sebenarnya kita mencari satu harapan. Sebenarnya datang ke BE ni kita nak cari satu harapan untuk bermula semula. Jadi BE ni sebenarnya adalah jawapan kepada doa kita selama ni yang kita tak sedar. Jadi bila bermula dekat BE dan keadaan masa dia 6 bulan jadi ambassador tu, sebenarnya setiap bulan saya rasa macam kau tak payahlah buat BE, tak jadi. Tak jadi ambassador. Jadi dia balik kan, jadi ambassador tak? Tak jadi. Jadi ambassador tak jadi. Jadi bila bulan ketiga dengar kan, tak apalah, bagi aku je lah yang menjadi ambassador. tapi saya tak boleh buat benda tu sebab dalam keadaan dia hilang keyakinan diri tu, saya tak boleh ambil benda tu daripada dia. Jadi saya kena bagi dia keyakinan tu. So masa tu dalam keadaan yang waktu saya jumpa BE tu, saya sebenarnya dah tahu BE dah 7 tahun yang lepas. Tapi saya tidak buat keputusan sebab saya adalah orang yang loyal lah. Maksudnya bila saya buat benda tu, saya akan buat sampai habis. Tapi akhirnya syarikat tu yang habis dulu sebelum saya. Jadi saya bermula balik dengan kosong dalam keadaan yang bukan saja tak ada duit, pendapatan, tapi dia lebih teruk tak ada simpanan. Bayangkan kita tak ada simpanan tu. Jadi nak bermula semula tu satu benda yang bagi saya nak bangkit semula tu satu benda yang sangat sukar. Jadi kalau hari ni siapa yang nak bermula semula, saya tahu, saya faham perasaan anda, bukan senang. Bila kita dah naik bukit, basikal naik bukit, dah turun nak naik balik, kita tahu perjalanan tu akan jadi satu perjalanan yang panjang. Okay, tapi tak mungkin berlaku sih kalau bukan mentor TY yang saya pilih TY sebagai upline sebab saya perlukan orang yang bagi tenaga tu kepada saya ketika kita tengah jatuh. Jadi saya kata kalau orang ni kita jumpa dulu orang ni. Kita tak perlu sign up, kita jumpa. Kalau orang ni kali pertama kita jumpa dia, dia bagi harapan yang ikut dia boleh berjaya, ajakkan dia, kita join dengan dia. Tapi kalau dia pun tak ada semangat nak bimbing kita, kita tak boleh pergi dengan dia. Kita kena cari orang lain. Tapi TY begitu semangat follow up result, bermalam-malam walaupun boleh sign up ambassador. Boleh sign up IBO. Sampailah dia pergi appointment dengan TY. Sayang, you boleh tak transfer RM60? Untuk apa I nak sign up? Are you sure you nak sign up dengan orang ni? Kita belum lagi shopping offline. Are you sure? Betul, orang ni dah nak beli dah. Orang nak beli. Oh ya ke? Okey. Lepas tu mesej sekali lagi. Yang lagi RM10. Kenapa? Postage RM10. So kena RM70 bayar. Jadi itulah permulaannya, bermula.
Dan akhirnya bila saya tengok balik perjalanan kita kat sini kan, tanpa berlaku kalau bukan sideline yang kat sini yang sentiasa bagi sokongan, sistem BE yang sediakan, saya rasa perjalanan tu tiba-tiba dia macam dah sampai, macam tu. Kan, jadi kalau siapa yang rasa perjalanan ni jauh, sukar, percayalah nak konsisten dalam keadaan yang tidak ada result sangat susah. Dalam keadaan yang kita tak nampak kita boleh sampai ke tak, nak konsisten tu memang sangat susah. Kita pun dah melalui juga. Tapi tetap kekal dalam keadaan konsisten, percaya dulu, insya-Allah Allah akan bagi rezeki tu. InsyaAllah masanya akan sampai dan